Lada ni adalah zaraf. Hi ni selepas dia, isim selepas dia. Maknanya apa? Lada ni mudhaf, hi ni mudhafun ilaih. Semua zaraf adalah mudhaf dan isim selepasnya automatik mudhafun ilaih. Tulis tu nota tu, penting tu. Tak jumpa benda ni. Payah nak jumpa di pasaran. Susah nak jumpa di pasaran. Bukan saya tapi soalan ni. Okey. Okey, saya terang Dalam ayat ni tengok mana zaraf dalam ayat ni. Dalam ni sebenarnya cerita ni pasal zaraf tadi tu. At-talibu bukan zaraf, itu isim biasa. Laisa bukan zaraf. Dia adalah laisa ni fa'il. Okey. Ladaihi semua zaraf. Okey. Ladaihi ni, lada ni adalah zaraf. Hi ni selepas dia, isim selepas dia. Maknanya apa? Lada ni mudhaf, hi ni mudhafun ilaih. So jawapan dia adalah al-ha. Al-ha fi ladaihi. Al-ha fi ladaihi. Ha ni adalah mudhafun ilaih. Waktun tak boleh jadi mudhaf. Tak, bukan zaraf. Kafin bukan zaraf. Li ni huruf jar. Huruf jar bukan zaraf. Ijabah ni isim bukan zaraf. Ni huruf jar. Asilah ni juga isim biasa bukan zaraf. Betul tak? Jadi sekarang ni lada ni adalah mudhaf, hi ni mudhaf ilaih.